Kau ni kenapa? Saya tunggu bapak. Bapak balik Kampak Ngah. Bapak kau dah matilah, Elina. Dah 2 minggu dah pun nak tunggu apa lagi? Saya dah tak ada sesiapa pun dah Pak Ngah. Kau tak ada siapa. Habis aku depan mata kau ni apa? Ha? Tunggu kayu? Dengar sini Pak Ngah cakap. Selagi aku hidup, kalau tak ada siapa-siapa nak jaga engkau, biar aku je yang bela engkau. Apa aku makan, kau makan. Kalau aku terpaksa makan nasi dengan kicap sekalipun, aku takkan buang kau.